Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 24 Disember. Kita akan meneliti carta euro dan pound British untuk menilai potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat dilihat, mata wang Eropah meneruskan kenaikan pada awal sesi semalam. Ketiadaan data penting dari zon euro membolehkan pasangan euro-dolar mencapai paras tertinggi satu bulan dengan penembusan paras tersebut hanya berlaku semasa sesi dagangan Asia hari ini. Namun begitu, pada lewat sesi semalam, kedua-dua euro dan pound British berada di bawah tekanan susulan semakan pada data pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat. Ekonomi Amerika Syarikat berkembang 4.3% pada suku ketiga, mengatasi jangkaan 3.2% dan meningkat daripada 3.8% pada suku kedua. Data yang kuat ini meningkatkan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan mungkin kurang agresif dalam penurunan kadar faedah sekaligus menyokong dolar. Selain itu, pedagang turut menerima data pengeluaran industri Amerika Syarikat bagi November yang mengatasi anggaran pasaran. Walau bagaimanapun, indeks keyakinan pengguna Amerika Syarikat tidak mencapai jangkaan dengan bacaan awal Disember pada paras 89.1. Pada awalnya, dolar meningkat sedikit tetapi kemudiannya kembali tertekan, sekaligus membolehkan aset berisiko seperti euro dan pound British meneruskan momentum kenaikan ke paras tertinggi baharu untuk tempoh satu bulan. Berdasarkan kalender makroekonomi hari ini, ia hampir kosong kecuali data tuntutan pengangguran awal mingguan Amerika Syarikat yang biasanya kurang memberi kesan besar kepada pasaran, lebih-lebih lagi apabila sesi dagangan dipendekkan menjelang cuti Christmas. Oleh itu, volatility pasaran dijangka lebih perlahan. Namun aliran kenaikan bagi aset berisiko masih kekal dan ini menunjukkan sebarang kelemahan dolar boleh membuka ruang kepada kenaikan yang seterusnya bagi euro dan pound British. Dari sudut analisis teknikal, carta euro US dollar dalam rangka masa 1 jam menunjukkan bahawa pulse breakout pada 1.1807 boleh mencetuskan isyarat penjualan dan menarik euro turun ke 1.1775. Jika harga menembusi dan kekal di bawah 1.1775, tekanan penjualan berpotensi meningkat dan mendorong euro turun ke 1.1754 dengan kemungkinan sambungan penurunan ke 1.1729. Pada paras 1.1729, pembelian semula ketika di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan sekitar 20 sehingga 25 pips. Memandangkan momentum kenaikan masih wujud dan euro masih bergerak dalam julat, pembelian semasa pembetulan di kawasan 1.1754 dan 1.1775 juga boleh menjadi peluang yang menarik. Sebaliknya, jika harga menembusi dan berjaya bertahan di atas 1.1807, euro berpotensi naik ke 1.1840 dan seterusnya memanjang ke 1.1882. Di kawasan ini, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan sekitar 25 sehingga 30 pips. Penjualan di 1.1840 dan 1.1807 hanya sesuai dipertimbangkan di pulse breakout. Bagi pound British pula, ia masih bergerak menaik. Selepas pembetulan yang agak ringkas, pembeli kembali menguasai pasaran. Pulse breakout pada 1.3508 boleh mencetuskan isyarat pembelian dan membolehkan sterling meneruskan momentum kenaikannya sehingga ke 1.3554 serta berpotensi meningkat sehingga 1.3590. Di kawasan ini, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan di 1.3554 yang bertentangan dengan trend hanya sesuai dilakukan apabila berlakunya false breakout. Jika momentum pembelian melemah dan harga menembusi serta kekal di bawah 1.3508, isyarat penjualan boleh terbentuk dan berpotensi menolak pound turun ke 1.3478. Di 1.3478, pembelian semula boleh dipertimbangkan jika berlaku false breakout. Pembelian di rebound juga sesuai dipertimbangkan di 1.3447
dengan sasaran sekitar 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.